Jadi feedback positif daripada customer yang diorang kata yang dia kaya dengan rempah. Jadi dia lebih kepada cita rasa Arab. Jadi yang belum rasa boleh cuba rasa lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Encik Firdaus, owner ataupun pengurus kepada AY Frozen Food. Apa khabar bang? Khabar baik bang. Okey, saya tengok produk Isafood ada dalam ni bang. Alhamdulillah. Okey, boleh abang cerita sikit macam mana terdetik nak jual produk Isafood? Mula-mula saya try bawa masuk. Sedikit dulu lah, kuantiti yang sedikit untuk cuba produk Isafood. Tapi bila saya dapat feedback daripada customer AY Frozen Food, yang diorang memang minat lah dengan cita rasa daripada Isafood ni. Okey, setakat abang jual ni, kualiti produk kami okey tak bang? Alhamdulillah bang, tak ada lagi komplain daripada customer. Jadi feedback positif daripada customer yang diorang kata yang dia kaya dengan rempah. Jadi dia lebih kepada cita rasa Arab. Jadi yang belum rasa boleh cuba rasa lah. Dia memang rasa kaya dengan rempah lah. Dengan perapan dia lembut, semualah komplit lah. Kan, kalau review tu memang sedap lah. Kalau yang kata memang sedap. Kalau untuk pendapatan ataupun harga jualan kami okey tak bang dengan produk Isafood ni? Buat masa sekarang ni alhamdulillah okey. Berbaloi lah dengan harga dia, dengan margin yang kita dapat pun okey. Memang cukup. Okey bang, untuk pesanan sikit bang, untuk penutup ni bang, abang ada pesanan tak kalau untuk produk Isafood ni? Untuk pesanan saya rasa kalau untuk customer korang boleh cuba. Untuk customer boleh rasa dengan pack jimat pun RM19.90, berbaloi lah harga tu. Jadi kalau yang nak jadi rakan niaga pun boleh contact Isafood. Jadinya korang nak jadi ejen ke, nak jadi stokis je, boleh je contact Isafood. Nanti diorang akan bagilah diorang punya list. Memang ada sambutan lah. Okey, untuk terakhir sekali bang, daripada 1 per 10 abang rasa produk Isafood abang nak letak berapa? Untuk dari segi rasa saya boleh bagi dia 9 per 10. 9 per 10.